salam sejahtera, salam reformasi, salam madani. Okey tuan-puan, apa khabar tuan-puan semua? Saya harapkan anda semua diberikan kesihatan dan juga kesejahteraan dalam kehidupan seharian tuan-puan. Amin ya rabbal alamin. Okey tuan-puan, kita masih lagi berkisar dengan perkara tentang percukaian, penambahan skop cukai SST. Ya. Okey, kalau kita tengok dalam masa beberapa hari selepas saya juga ada buat penerangan tentang perbezaan antara GST dan SST dalam hantaran saya dalam 2 hari 3 hari lepas. Ada video saya, tuan-puan boleh rujuk semula. Okey. So dalam masa 1-2 hari ini, pelbagai pihak telah tampil, termasuklah pengarah urusan Maidin, Datuk Amir Maidin. Beliau sendiri pun telah mengulas tentang isu beberapa buah import yang beliau katakan tidak masuk akal dinaikkan kadar cukai, kerana ia adalah barangan yang sentiasa dibeli oleh rakyat Malaysia daripada pelbagai golongan lapisan, yang mana ianya mampu dimiliki oleh semua rakyat. Okey tuan-puan, so kalau kita tengok ada juga beberapa pihak tampil memberikan hujah dan komen tentang isu SST ini, dan beberapa laman web tabloid juga ada mengeluarkan senarai barangan yang akan dikenakan SST ini. Dan kalau kita lihat tuan-puan, menurut Menteri Kewangan lebih kurang 3,400 kod produk yang telah dikeluarkan, yang mana daripada 3,400 itu hanya sekitar 1,800 kod saja yang dikecualikan SST. Okey, ini adalah satu perkara yang perlu juga kita ambil maklum tuan-puan. Dan kepada korang yang ingin mendapat detail perincian tentang produk-produk yang dikenakan SST ni tuan-puan, korang boleh pergi ke laman Sesawang mysst.my, yang korang boleh upload dekat situ senarai itu. Dan tadi saya tengok laman Sesawang ini masih lagi belum update lah untuk senarai SST yang terkini. Sebab pengumuman SST itu nanti akan dibuat pada 1 bulan Julai. So ada lagi masa lebih kurang dalam 2 minggu lagi daripada sekarang. Cumanya apa yang saya nak tekankan dalam ulasan saya kali ini tuan-puan, ialah tentang beberapa produk yang menjadi isu yang telah dibincangkan hangat dalam masa 1-2 hari ini. Antaranya adalah tentang buah apple, ikan kembung. Sebab kita tahu ikan kembung ni tuan-puan, dia adalah antara makanan hidangan ruji rakyat Malaysia dari pelbagai lapisan masyarakat, yang mana dia sentiasa menjadi hidangan atas meja makan ni. Setiap keluarga di Malaysia ni hari-hari tuan-puan, orang Malaysia ni kalau tak ada ikan kembung ni dia susah sikit. Dia mesti dalam 1 minggu atau 2 minggu dia mesti nak kena juga, dan kalau kita tengok orang kampung ni banyakkannya memang suka makan ikan kembung, selain daripada ikan sardin, ikan selah kuning dan sebagainya, mereka juga suka makan ikan kembung. Dan kalau orang Melaka ni, ikan kembung ni memang boleh dikatakan makanan asasi jugalah. Orang Melaka, orang Terengganu dia buat ikan singgang. Kalau orang Melaka dia buat ikan asam pedas. Apa yang saya lihat ini tuan-puan, saya setujulah saya setuju dengan pendapat beberapa pihak ini, supaya pihak kerajaan mengkaji semula senarai barangan yang akan dikenakan cukai SST 5 ke 10% ini tuan-puan. Kenapa tuan-puan? Kerana ada sebahagian barangan ini yang mungkin mudah didapati oleh pelbagai golongan termasuk B40, dan harganya tidaklah terlampau mahal. Jadi kalau dia ditarifkan sebagai barang import sekalipun, walaupun dia datang daripada luar negara sekalipun, tapi apalah kiranya kalau ia diberikan pengecualian oleh pihak kerajaan. Ini pendapat saya lah. Saya bukan nak blame kerajaan. Cuma bagi saya sebagai penyokong kerajaan, saya juga sebagai rakyat, saya rasa saya berhak untuk menyatakan pendapat saya, dan melakukan semak dan imbang. Dan bagi saya, apalah kiranya jika pihak kementerian yang berkaitan dapat membuat semak imbang semula, membuat balik penilaian semula terhadap senarai barangan yang akan
dikenakan SST ini. Cuma mungkin akan berlaku lagi perkara seperti beras tempatan lah. Apabila kerajaan melakukan penambahbaikan isu cukai SST ni, mungkin akan berlakulah hal seperti beras tempatan. Yang mana saya yakin selepas ini pasti barangan buah-buahan tempatan ni tak cukup stok dalam pasaran. Sebab rakyat akan beralih kepada buah-buahan tempatan. Kan, jadi hal ini juga pihak kementerian yang berkaitan kena kaji juga ni. Kan, bukan apa, saya tak naklah perkara ini nanti esok dia akan jadi peluru lagi kepada pihak Perikatan Nasional untuk tembak kita hari-hari. Ingat lagi setahun lebih lepas, ingat tak isu beras tempatan? Bila pihak Perikatan Nasional menjadikan ia sebagai peluru untuk tembak kita, ditabur peluru kat kita hari-hari, tuan-tuan. Cerita kerajaan ini teruk, kan, beras tak ada, rakyat nak makan, kan. Beras tempatan tak ada, kan, beras import mahal. Tapi apabila hari ni beras tempatan dah mula kata apa, berlambak dekat dalam pasaran, kan, saya tengok orang yang cakap tu pun dah hilang dah, kan. Saya tengok komen-komen pun dah tak ada dah dekat dalam sosmed dan sebagainya, kan. Saya tengok beras tempatan tu berlambak-lambak sekarang ni kat pasar raya, tak ada orang beli pun. Kan. Jadi nampak tak? Jadi kita ni perlu kata apa, bijak lah. Bila kita nak ikut-ikut dengan lenggok pembangkang ni, tuan-puan, memang tunggal langgang kita dikerja, kan. Dan satu lagi, saya juga harapkan lah pihak kementerian, terutama pihak MCMC dan sebagainya, supaya memantau dengan lebih ketat lagi terhadap hantaran-hantaran yang berlaku dalam sosial media ni, tuan-puan, terutama laman-laman akhbar tabloid, laman web, yelah, mana-mana lah platform yang mengeluarkan apa-apa statement yang saya rasakan mungkin boleh mengelirukan rakyat terutamanya. Dan saya tak pasti dekat dalam laman Sesawang Sirak Limau ini, adakah senarai yang dikeluarkan ini adalah senarai yang terkini, kan. Akan tetapi bagi saya, kalau saya tengok kalau kita tengok kat sini tulis barangan import segar, pisang, nenas, apple, pear, anggur, buah jambu, buah sitrus, buah mangga, lemon, betik. Macam mana ada satu lagi isu yang bermain di minda saya, ialah bagaimana kerajaan nak membuat saringan terhadap perkara ini, terutama kepada peniaga-peniaga di luar sana yang kita tak pasti sama ada akan berlaku atau tidak, kan. Alangkan beras tempatan itu hari pun ada dapat ditangkap ada sesetengah pengeluar peniaga yang tidak bertanggungjawab menukar beras itu daripada plastik tempatan masuk ke dalam plastik import, kan. Jadi adakah perkara ini juga akan berlaku dalam isu buah ni, tuan-puan? Sebab kalau kita tengok dekat dalam senarai ni, kalau saya rujuk kepada senarai yang diberilah oleh laman Sirak Limau ini, ditulis sini ada buah durian, ada buah limau, buah manggis, buah tembikai. Tembikai ni, tuan-puan, dekat Malaysia ni berlambak orang tanam, tuan-puan. Kalau kita tengok berapa bulan lepas, masa bulan puasa itu hari, berlaku lambakan tembikai, Masya Allah. Di Kedah, di Terengganu, di Kelantan, sampaikan jatuh harga 1 kilo 60 sen. Jadi bagaimana justifikasi tembikai itu datang daripada tempatan ke atau import? Kan, ini pun saya rasa pihak kerajaan kena tengok, kena pandang berat juga benda ni. Termasuklah durian. Ada durian import ke? Setahu saya, Malaysia kita ni, tuan-puan, adalah antara pengeluar durian yang terbesar di dunia ni, tuan-puan. Jepun ambil dengan kita, even Arab pun ambil dengan kita, kan. Sementara negara lain, Amerika ke, UK ke mana, kebanyakan durian tu datang daripada negara kita, tuan-puan. Dan kalau kita katakan Indonesia pun ada durian, betul. Tetapi durian mereka tak sama dengan durian kita, tuan-puan. Durian kita memang durian grade A lah, katakan. Memang grade A lah, triple A kot.
Kalau kita makan Musang King ke IOI ke apa tupai apa duri hitam lah, tupai apa, tupai mengengkok lah apa, saya pun tak tahulah sebab saya ni tak makan durian tuan-puan. Kan yang makan durian anak isteri saya. Saya tak makan durian. Kan, saya kurang lah. Saya makan tapi saya kurang. Kan, jadi saya tak pandai sangat durian ni. Bagi saya durian ni yang isi dia kuning-kuning tu sedap lah. Kan. Tapi inilah benda tuan-puan yang saya rasakan pihak kerajaan perlu pantau dan kaji lah lebih detail. Saya bukan apa tuan-puan, saya takut, saya risau lah. Saya risau. Saya tidak menuduh. Cuma saya risau kadang-kadang ialah menteri kita ni kadang-kadang dia orang terlampau sibuk dengan event, dengan mesyuarat sana, mesyuarat sini. Kadang-kadang kebergantungan mereka kepada kaki tangan mengeluarkan data tu terlampau, orang kata apa, yelah, terlampau bergantung lah, 100% bergantung kan. Jadi bagi saya perlulah mungkin pembantu menteri dan sebagainya untuk membuat kaji selidik semula ataupun mengkaji semula senarai tu kan. Dan orang kata kalau dapat minta, orang kata apa, turunlah ke bawah, tengok betul-betul yang mana rakyat benar-benar gunakan dan mana rakyat jarang-jarang gunakan. So samalah dalam senarai ini tadi. Tetapi kalau saya tengok ni memang boleh mendatangkan kekeliruan dan juga boleh mendatangkan kesempatan kepada peniaga-peniaga yang tidak bertanggungjawab. Mungkin mereka akan melakukan penipuan dekat situ. Mereka boleh, diorang boleh kata lah, orang ni timikai ni bukan Terengganu punya, ni timikai datang daripada Thailand. Mungkin diorang boleh kata buah apa, buah mangga ni, tak, buah mangga ni bukan datang daripada Perlis, ini datang daripada Thailand, datang daripada Filipin, datang apa daripada Indonesia. Jadi yelah, benda ni boleh buat tuan-puan. Setakat stiker apalah sangat, alah dia tampal je. Betul tak puan? Lain kalau kita beli kereta kan. Kalau kereta ni dia dah tentu ada cop, betul tak dia ada safety dia ada security code dia dan sebagainya. Tapi kalau buah-buah barang makanan ni, macam mana kita nak tahu tuan-puan? Jadi saya mengharapkan perkara ini agar dapat dilakukan penambahbaikan dan kajian semula oleh pihak kerajaan dan kementerian yang terbabit. Saya harap-harap sangat jangan kata saya hentam ni. Saya tak hentam tuan-puan, saya condemn. Saya komplain sebagai rakyat. Jangan disebabkan saya ni penyokong kerajaan, tak semestinya saya nak kata semua kerajaan buat itu betul. Dan saya juga tidak mengatakan kerajaan ini tidak betul. Cuma saya mengatakan perlu diperbetulkan supaya dia dapat membantu kerajaan ini untuk menjadi lebih baik. Betul tuan-puan Jadi bagi saya menyokong bukan membawa rebah. Saya menyokong untuk menguatkan lagi kerajaan yang saya sokong ini. Okey? Kalau kita tengok pada laporan akhbar semalam, Timbalan Perdana Menteri kita Datuk Seri Zahid Hamidi telah mengatakan bahawa pihak Kementerian Kewangan dan juga Kementerian Ekonomi kemungkinan besar telah pun akan melakukan semakan dan juga penilaian semula tentang hal SST ini. Jadi saya rasa belum terlambat lagi tuan-puan untuk pihak kerajaan melakukan kajian semula dan menyemak semula barangan-barangan yang akan dikenakan SST tuan-puan. Bukan apa tuan-puan sebab kita faham tujuan kerajaan melakukan SST tersasak ini antaranya ialah untuk support produk tempatan tuan-puan seperti buah-buahan tempatan dan sebagainya. Dan saya yakinlah selepas ini durian tak akan kena SST lah. Kan? Sebab durian ni adalah produk tempatan. Kan? Tapi kalau ada pasar raya yang mengenakan SST pada durian, saya rasa itu kita patut komplain lah. Kan? Okey. Saya harapkan ulasan saya ini dapat menjawab juga persoalan daripada kalangan sahabat-sahabat saya yang bertanyakan dengan saya, apa cerita ni kan? Ikan kembung pun kena SST lepas ni, mahal lah habis ni. Kan, habis lah semua barang mahal ni. Apple yang murah pun dah naik harga, habis lah, mahal lah. Dia macam ni tuan-puan saya dah jawab tadi dan Datuk Seri Zahid Hamidi pun telah mengeluarkan kenyataan. Dan saya rasa insya-Allah kerajaan ini tidak akan menindas rakyat Cuma apa yang mereka lakukan ini adalah penambahbaikan untuk semua pihak. Kenapa tuan-puan, percukaian ini juga adalah penting. Ini adalah cukai ini adalah merupakan produk utama kerajaan. Itu adalah salah satu
orang kata apa, mekanisme kerajaan untuk mendapatkan sumber kewangan untuk mentadbir urus negara ini. Kalau tak ada cukai ni tuan-puan, macam mana kerajaan nak bagi subsidi? Macam mana kerajaan nak bina prasarana, infrastruktur, nak menaik taraf jalan raya dan sebagainya? Kan? Kita faham perkara itu, dan bagi saya masih lagi dengan orang kata apa, pendapat saya, iaitu saya masih lagi merasakan SST ni adalah relevan untuk rakyat Malaysia, kan, berbanding dengan GST. Kenapa SST ni tuan-puan, seperti yang saya jelaskan, dia lebih tersasar, dan tidak semua orang yang akan kena bayar SST ni tuan-puan, melainkan mereka memilih untuk membeli produk yang ada cukai SST. Tapi kalau kita nak kembali kepada sistem GST, memang semua orang kena bayar cukai lah tuan-puan. Bukan kata orang yang dah bekerja, orang yang menganggur, budak-budak, budak tadika, budak sekolah pun kena bayar GST. Jadi tuan-puan, kepada korang yang terbawa-bawa, mungkin terpengaruh dengan dakwah yang dibawa oleh pihak pembangkang yang mengatakan kerajaan ini cuba menindas rakyat, kerajaan ini sedang zalim pada rakyat bila menaikkan kadar SST, banyak produk kena SST. Tuan-puan, kena fahamkan apa yang dilakukan oleh kementerian, oleh kerajaan hari ini adalah untuk menambah baikkan sistem cukai itu dan membuat penapisan dan saringan semula terhadap produk-produk yang mereka rasakan perlu dikenakan cukai, kerana produk itu bukanlah produk utama, bukanlah produk kegunaan asas. Ia adalah produk-produk mewah dan juga import. Cumanya dalam produk-produk import itu tuan-puan, adalah sebahagian yang harganya agak murah dan digunakan oleh rakyat negara kita daripada pelbagai lapisan, secara harian, kan? Contoh seperti makanan, ikan kembung, apple, mungkin kurma, kan? Okey, dan sebagainya. Jadi itulah tuan-puan, bagi saya apa yang kerajaan hari ini buat masih lagi baik untuk rakyat, cumanya perlu dikemas kini dan ditambah baik lagi. Saya rasa selesailah kot isu SST ni, dan kita nantikan keputusan yang baik daripada pihak kerajaan. InsyaAllah saya mendoakan agar dalam masa beberapa hari ini pihak kementerian dapat membentangkan semula, dapat melakukan komen tentang isu SST ni, kan, dapat mengeluarkan senarai semula dan melakukan pengumuman tentang beberapa produk ini tadi untuk dikecualikan. Harapnya macam itulah. Amin ya rabbal alamin. Okey tuan-puan, itu saja untuk hari ini. Apa-apa pun, kawan tetap kawan.